Baiklah, jom kita unboxing dan tengok cara macam mana nak guna. Go Live Mic ni merupakan sebuah mic yang ada kualiti tapi harga dia taklah keras sangat. Ok, first kali dia bagi kita manual book. Kemudian dia juga ada bagi kabel USB Type-C. Tapi untuk mic ni, Type-C ni digunakan untuk dicucuk pada mic dan USB itulah untuk kita cucuk dekat mana-mana device yang kita nak. Ok, last sekali tentulah dia akan bagi mic. Mic saya ni jenis tabletop. Jadi kita boleh letak dia dekat atas meja. Dan korang juga boleh pilih satu lagi jenis yang mana dia ada tangan besi tu yang korang boleh adjust dia. Kat sini ada banyak sangat butang. Kita boleh mute, kita boleh naikkan sensitivity mic, kita boleh naikkan volume untuk headphone dan juga kita boleh tambah echo. Kat bahagian atas ni pun kita boleh mute kan dia tau. Kita just tap je dan dia akan mute. Kat bahagian bawah ni dia ada dua lubang iaitu Type-C untuk power dia. Kemudian satu lagi untuk kita cucuk headphone dan kita boleh monitor secara terus sound yang kita sedang cakap. So, kalau korang nak gunakan mic ni dekat smartphone, korang kenalah cari adapter. Sama je macam USB on the go yang kita selalu guna untuk cucuk pendrive tu. So, tak kisahlah korang pakai phone apa pun, tetap juga korang boleh gunakan mic ni sebab korang ada adapter. Tapi adapter tu korang beli sendirilah. Jom kita cuba. Tengok tu berlampu-lampu guys. Best kot. Apa lagi? Jom kita cuba test suara. Alright guys, sekarang kita dah cucuk dekat smartphone. Dan jom kita test. Kita test makan rempeyek. Buat ASMR sikit. So guys, kalau korang berminat dengan mic ni, klik je dekat link di bawah.